Dulu mak ayah selalu cakap benda ni. Kita rasa bosan, malas nak dengar. Tapi sekarang, baru aku faham betapa benarnya ayat ni. Masa kecil, kita fikir hidup ni senang je. Tak sabar nak besar, nak bebas, nak buat apa suka. Tapi bila dah dewasa, baru sedar ayat-ayat yang dulu kita anggap membosankan sebenarnya penuh makna. Contohnya, dulu mak selalu pesan, jangan bazir duit, nanti menyesal. Kita buat tak tahu, boros, beli macam-macam. Sekarang, bila kena bayar bil, kena kerja keras, baru rasa nak menangis. Atau ayat ni, bukan semua kawan boleh percaya. Dulu gelak je. Sekarang, bila dah kena tikam belakang, baru sedar siapa kawan, siapa lawan. Hidup ni memang macam tu. Banyak benda kita tak nampak nilainya. Sampai bila kita sendiri yang mengalami perkara tu, baru kita sedar. Jadi kalau sekarang ada orang nasihat, jangan cepat bosan. Sebab mungkin 10 tahun lagi, you akan cakap, patutlah dulu dia cakap macam tu.